Okey, Assalamualaikum dan sejahtera ya. So, saya dapat banyak soalan daripada saudara saya. Apakah jenis gateway payment sesuai untuk mereka gunakan untuk menjual produk mereka? So, gateway payment ni bermaksud anda membuat pembayaran melalui online bukan melalui WhatsApp lah. So, anda akan diberikan satu link dan anda jika mereka klik akan pergi ke bahagian pembayaran untuk anda punya produk lah. So, secara online. So, ramai mengatakan bahawa untuk sebuah gateway payment yang bagus harus ada FPX, ada credit card, harus ada orang kata e-wallet, itu adalah baguslah. Tetapi melalui pengalaman saya membuat jualan secara online di Malaysia utamanya, kebanyakan semuanya menggunakan FPX. Okey, saya bagi contoh di sini di mana anda dapat lihat di sini. Produk yang saya jual kebanyakan semuanya menggunakan FPX kecuali 2 orang yang menggunakan credit card lah. Seartinya penggunaan FPX sudah mencukupi untuk anda memulakan sebuah gateway payment. Jangan fikir terlalu jauh awak nak satu set untuk sebuah gateway payment sebagai mudah untuk beri pembayaran lah. Tapi akhirnya mereka menggunakan FPX juga. So ini saya menggunakan Stripe lah sebab Stripe ada credit card semua. Tetapi Stripe agak susah sikit digunakan. Walaupun bila saya lihat, sepanjang penjualan saya ni semua menggunakan FPX. Oleh itu, sebab tu saya menggalakkan anda semua menggunakan Toyobi. Toyobi adalah sebuah gateway payment di Malaysia dan dia adalah percuma jika anda menggunakan FPX. Saya tunjukkan je pricing di sini di mana dia ada tempat 3 kategori dah sebenarnya Santai ni untuk non-profit organisation lah. Maka dia untuk standard, kita akan pakai standard lah kalau kita daftar, pemuda. Bila kita kena standard, kita akan kena RM1 set transaction, murah. So, artinya semua local bank dia support guna FPX. Artinya percuma. Anda hanya kena bayar bila berlaku transaksi. Masa Stripe pula, saya kena bayar lebih kurang dalam RM2 lah, RM2 lebih lah untuk set transaksi So, mahal sikit Stripe. Tapi saya ada credit card. Tapi untuk jika anda memulakan perniagaan, anda lebih sesuai menggunakan, saya menggunakan menggunakan Toyobi. Okey. So, dia punya dashboard pun agak senang juga. Di mana ini ada, saya dah lama tak guna dashboard yang digunakan oleh Toyobi sejak 4 bulan 3 saya dah stop guna. Okey. So ini adalah dashboard dia anda lihat pembayaran settlement semua lebih mudah. Okey. Jika nak buat bil ada create bil aja anda dah boleh masukkan kategori contoh seperti jual e-book, apa nama dia, bla bla, anda dah boleh membuat anda punya bil sendiri So ini adalah contoh all bill dia sebagai contoh. Kita dapat all bill dia lifetime super AI, kita jual AI nya produk, kita klik terus dia akan keluar satu senarai seperti ini. Cantik nampak cantik. So tapi hanya untuk teks sajalah, dia tidak berikan card untuk anda semua. So lebih mudah untuk anda lebih cantik dan kemas sama saja seperti mana payment lain. So artinya untuk Toyobi saya menggalakkan untuk anda menggunakan sistem ni. Toyobi adalah sesuai So jika anda tengah fikirlah, saya tahu ramai fikir nak satu yang full gateway payment jangan membazir duit membayar bulanan untuk gateway payment yang lengkap jika anda baru memulakan perniagaan. Tak, tidak memerlukan kerana orang Malaysia dia suka guna apa dia? Dia suka gunakan PX sahaja nampak ni. So semua orang ada PX. So don't worry about that. Kamu boleh gunakan Toyobi, start Toyobi kamu, mulakan dahulu, sign up, kemudian kamu dah boleh gunakan Toyobi, buat link letak di website anda dan anda sudah boleh menjual. Inilah kelebihan untuk orang kata Toyobi. So saya harap penjelasan ini dah lengkap untuk anda kenapa saya memilih Toyobi kerana murah dan senang daftar berbanding dengan yang lain. Banyak cerita yang lain tapi yang ini mudah daftar, dia verified, anda dah boleh guna secepat yang mungkin dan kita cepat sebenarnya So saya harap saya berjaya banyak soalan kepada saya. Apakah jenis grade payment yang terbaik dan jenis pembayaran yang kerap dilakukan oleh orang Malaysia untuk pembayaran adalah menggunakan FPX dan daripada saya beratus saya punya sale hanya 2 saja menggunakan credit card so tidak penting so mereka guna FPX juga so boleh dilakukan dan tidak menyusahkan pada pembayar anda. So jika ada duit lebih nak full gateway payment it's okay lah jika ada banyak e-commerce ke apa kan it's okay tapi jika anda menjual di Malaysia saja saya mencadangkan anda menggunakan Toyobi. Inilah bukti saya tunjuk kepada anda kenapa saya tekankan untuk anda pakai Toyobi bukan saya dapat berapa pun dari Toyobi tetapi
bagus untuk anda menggunakannya. Okey. Okey, saya harap jawab soalan ini. Okey, Assalamualaikum sejahtera. Jangan lupa subscribe channel saya untuk dapat tips yang menaik tentang Shopee, blog PBS dan juga apa juga soalan yang anda mahukan kepada kami. Kami akan berikan. Okey, Assalamualaikum.